tahu beli kereta macam mana. Sebab dia beli import daripada Jepun. Tapi ni antik tu. Siapa yang peminat-peminat kereta lama kan, dia mesti akan simpan je. Rantangan Jepun, orang Jepun ni buat dengan penuh hati lah pasal tu. Alhamdulillah selesai. Jom lah kita pergi rehat. Dan esok kita sambung lagi. Jumpa korang esok pagi. Okay, so pagi ni kita dah sarapan. Bukan dah sarapan, tengah sarapan. So sekejap lagi lepas kita makan, kita ke sana. Aiman dia bawa Ailak tadi. Alright, saya Zul dengan cameraman akan bergerak terus pergi ke site. So sekarang kita dah sampai tempat parking JCB, nampak tak ada kereta. So kita kena pergi ambil lah. Okay, so sekarang kita terus menuju ke tapak yang kita nak tanam kereta. Nampak tu, Aiman dah bawa JCB. So kita follow dia datang sebab dia ingat jalan. Saya tengok jalan. So jom, let's go!